Pandainya 4 tahun dah pandai baca. 4 tahun dah pandai mengira. Bangganya sebab dia kenal akidah kita lah. Nama saya Muhammad Fazil Ismail. Saya Maisara binti Muhammad Yasin. Kita orang daripada LC Gombak Ria. Ada kalau macam abang, dia lebih berdikari. Sebelum tu dia sebab membesar dengan saya je kat rumah, tak hantar pengasuh. Jadi bila masuk sekolah tu, mula-mula teacher still suap dia awal-awal tu. Lepas tu dah lama dia makan sendiri, Alhamdulillah. Adik dia sebelum dia pemalu. Hari first tu dia memang menangis lah. Budak PKP kan. Budak PKP membesar dengan mak duduk rumah je. Lepas tu bila dah lama tu sama juga. Dia sekarang dah banyak cakap dah. Okey, kalau ikut yang secara am dia, bangganya sebab dia kenal akidah kita Macam lah. biasalah bahagian dia membaca, mengira tu, Alhamdulillah lah dia. Kalau balik kampung ke, daripada kampung tu macam dah boleh nampak lah macam pandainya. 4 tahun dah pandai baca, 4 tahun dah pandai mengira. Kalau saya macam berbaloi dan rasa macam ada sikit security lah dekat dalam perasaan sendiri tu. Jadi rasa macam taklah kita harap-haraplah dapat lead dia ke arah yang betul lah. Itu je lah. Bagi saya wonderful lah. Wonderful lah. Excellent. Sangat recommend lah. Kalau untuk modul yang kita kalif atur untuk kanak-kanak ni, untuk anak-anak kita, insyaAllah lah dia akan bagi bimbingan yang betul lah untuk anak-anak kita, untuk mendepani masa depan diorang sendirilah yang akan datang lah. Ya, sangat recommended. Like and subscribe. Little Kelly.